Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya nak cek ikan untuk pagi berkala. Dan sebab saya nak cuci akuarium. Okay, akuarium ni tengok ni saya nak letak ikan ke tempat yang selamat untuk nak kasih kolam ni bersih sikit sebab saya nampak kotor sangat. Jadi jom. Ni dia dapat ikan emas. Kita letak ke tempat selamat dulu. Okay, ni duduk dulu tu. Saya nak ambil kawan dia jap. Ni jadi dapat kawan dia tu lagi. Ikan emas. Ni je kita letak tu. Jadi kita tangkap ikan-ikan lain pula. Ada ikan laga semua tu. Jom kita tangkap ni. Ni dapat ikan laga guys. Ikan laga betina. Duduk jap buat sementara waktu. Okay, kita biar kat situ jap. Tangkap ikan lain. Ni tak tahu lah jantina dia apa. Laga jantan tak ni. Ni hidup, saya ingatkan hidup akan pendek ni, tapi dia hidup lama juga. Kita tak dalam ni. Dekat ikan bandaraya ada juga kura-kura pula. Ni guys, dah dapat dah kura-kura. Ni dia senang nak tangkap sebab dia tak macam ikan licin. Kita letak je. Gitu guys. Kita tak tahu kenapa dia galut, tapi kita tangkap ikan bandaraya pula. Ni dulu saya dulu pernah bela lagi besar benda ni. Tapi ni lah ikan bandaraya. Ni baru tangkap satu ni guys. Tak dalam ni. Bagi dia makan tu, makanan dia tu. Harga apa tu. Tangkap seekor je, tidak dapat dua-dua seekor saja, tapi jap. Ni dia guys. Jadi ni ikan saya sikit sangat tu. Jadi kita kuras kolamnya guys. Okay guys, air dah buka. Jadi air tak kalau potong lah, tapi dia macam berganggu lah pemandangan saya nak tengok ikan tu. Jadi rasanya saya kena cuci sikit dekat cermin tu. Sebab senaknya muncul buat cermin, nak buat macam aquascape. Sebab dulu memang ikan sebanyak gitu. Tapi tak tahu kenapa dia ada macam putih-putih ni. Saya nak cuci je. Okay ni guys, dia bersihkan cermin dia daripada depan. Ni korang nak tahu tak benda-benda putih ni apa? Ni sebenarnya ialah dia punya kulat tau guys. Saya ni tak ambil tahu sampai kan dah tumbuh kulat dah. Jadi sekejap lagi saya nak masuk dalam tu. Sebab sebenarnya tak nampak tu sebab dia tak bersih dari dalam. Ni air dah start keluar sebanyak dah. Jadi kita tunggulah sementara. Ni bahaya ni guys. Ni pemangsa rumah ni sebenarnya. Bagi makan pun tak makan. Jadi ni kucing. Kucing ni kalau kita letak ikan kat dalam memang risiko dia memang dia akan tangkap lah. Tu saya letak sementara je. Ni tengok duduk mengendap. Ni dah bahaya lain macam lah ni. Benda tidak kalau saya letak ni memang dah lama dah ikan ni kosong. Bagi makan pun tak mau lagi dia ni. Meow. Jadi kucing ni saya bela sebab dia memang menarik. Dia macam ada macam agak seni sikit badan dia. Sebab tu dia berbeza. Dia jadi sebenarnya saya dah siap dah. Hampir sekat 2 jam, nak dekat 2 jam
sejam 45 minit untuk menghapuskan semua debu-debu kat dalam kolam ni. Ni saya buat susunan pokok dia lain sebab saya nak tengok ikan kat situ. Jadi dalam masa sama boleh tengok kura-kura jugalah. Kat depan tingkap tu sebab duduk tengah ni memang tak nampak lah. Ikan pun boleh lalu-lalu kat situ. Ikan boleh duduk atas tu juga. Memang so ni jadi dia memang ikan tak duduk sangat tengah-tengah tempat terbuka. Memang dia akan pergi situ lah. Jadi tinggal refill air, bubur klorin. Tunggu berapa minit pula. Jadi tunggulah air di refill dan bubur klorin selama 30 minit. Lepas tu baru kita refillkan balik. Okay, jadi dia punya kacut ni mungkin agak kelabu sikit, tapi dah kelihatan saya tak kelabu sangat lah. Boleh tengok bagai sini. Tu kita boleh nampak ikan, guys. Kalau kita tengok dari sini kita boleh nampak ikan, tapi saya tak refill lagi lah ikan. Kalau kau tengok ni air dah hampir penuh. Boleh setakat ni sebab kura-kura ni dia ada tempat darat juga untuk dia. Sebab kadang-kadang dia memang akan duduk malas-malasan dekat atas kayu tu. Jadi kita kena bagi ada tempat darat juga lah, supaya kura-kura ni boleh hidup dengan aman. Ni masanya untuk letak anti-klorin, guys. Jadi sebenarnya kalau nak tahu, dulu saya ada buat kesilapan yang sangat besar. Sebab saya bila terus letak klorin tu, saya letak ikan terus. Benda itu ialah totally salah, guys. Sebab apa? Klorin ni, kita kena tahu klorin ni apa. Klorin ni daripada air pipe, guys. Jadi kalau kita isi air kowe kat dalam ni, ataupun kita bubuh air botol mineral, dia memang tak akan efek lah sebab memang tak ada klorin. Klorin ni dia bahaya untuk ikan sebab nanti dia akan ada macam bubble-bubble dekat badan ikan. Orang panggil white spot apa benda tu. Saya pun tak tahu kan. Kalau salah boleh tolong perbetulkan. Dia macam, kalau anti klorin ni pula function dia apa? Function dia memang untuk buang klorin semua tu lah. Tapi dia bergantung juga daripada tempat tu. Kalau tempat tu macam besar, luas, selalunya klorin tu memang dia akan hilang cepat lah. Tapi kolam saya ni dia tak kata besar, tak kata kecil sangat. Dia macam sederhana lah. Jadi mungkin kena tunggu dalam 30 minit supaya anti klorin tu meresap kat dalam ni. Tapi dia ada kelebihan juga. Kalau kita ada macam pump oksigen apa dia macam mengalir tu, okey, tu macam itu memang akan function. Sebab kalau kita tak berklorin ni, kita kena tunggu agak lama juga supaya anti klorin tu semua meresap. Jadi saya kena tunggu setengah jam untuk bagi anti klorin ni meresap semua. Kalau saya ada pump oksigen mungkin dah 15 minit ke 10 minit macam tu je, guys. Jadi memang mempengaruhi juga dah saiz. Apa yang mempengaruhi anti klorin punya meresap tu ialah saiz kolam, saiz tempat tu. Contoh macam aquarium, selalunya dia akan bagi ni apa dia, dia akan bagi sukatan kat belakang ni. Jadi korang jangan memandai-mandai. Dia macam ada untuk ni. Kalau saya ni tak tahulah, tank saya rasa ni tank satu kaki je kot. Tank satu kaki je ni saya rasa. Satu kaki lah. Tapi kalau macam 4 kaki tu memang sangat-sangat besar je, guys. 4 kaki ni rasanya kecil sikit je kot daripada kolam saya ni. Pendek sikit je kot pada kolam saya. Jadi saya punya ni, saya buat kira-kira dengan ChatGPT, guys. Saya sukat dia punya ni panjang ni, sini sampai situ, ialah 130 cm. Dia nak kira klorin ni, dia kena matematik sikit, guys. Ni dia kena panjang, darat, lebar, darat, tinggi, semua benda bla 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 tu. Jadi hasilnya dia berapa ribu atau liter dia. Lepas tu anti klorin dia kena bubuh ml macam tu, macam ni. Macam saya punya ni katakan 1200 lah.
kiraan kasar saya 1,200 lah. Jadi ml dia mungkin dalam 125 ml ke 120 ml macam tu. Kalau terlebih sikit tak apa guys. Tapi janganlah macam terlebih kena 125 kurang jadi korang bubur 85 ml je. Janganlah guys. Agak bahaya lah. Lepas tu korang kena tengok juga jenama anti-klorin guys. Jenama anti-klorin. Ini saya beli dekat Mizu Pet Shop Changlun. Orang Kedah Changlun mungkin tahu. Saya orang Kedah, tapi saya kalau cakap Kedah pekat sangat. Saya memang agak pekat juga, takut korang tak faham, jadi pakai bahasa ni lah, bahasa KL. Jadi korang tengok brand Danius ni boleh terpercaya jugalah. Saya bukan tak sarankan sebabkan Eco memang ada guys anti-klorin, tapi tak disarankan lah sebab Eco memang brand murah. Takut jadi kalau korang pakai memang kesan dia tu macam lebih kurang je lah kalau korang tak pakai anti-klorin. Jadi tapi yang saya sarankan brand yang sangat efektif ialah Tension Gone. Dulu saya pernah beli Tension Gone. Alhamdulillah. Saya beli dulu ikan lampam Jawa, lampam sungai. Ya, lampam Jawa dengan lampam sungai dia ada beza guys. Lampam Jawa dia ada macam ekor merah. Kalau lampam Jawa ni warna dia macam putih-putih biasa tu je. Lampam sungai ikan bau, ikan keli, ikan belut. Semua ikan lah kebanyakan saya pernah bela. Memang pada saya pakai Tension Gone dan memang alhamdulillah saya basuh air jernih dan memang semua dapat hidup guys dengan Tension Gone. Sebab dulu memang saya beli ikan sungai tak pakai klorin, memang mati semua guys. Jadi anti klorin ni memang sangat-sangat kena ada lah. Sebab kalau anti klorin ni tak ada, memang dia mempengaruhi kualiti air ikan. Tension Gone, saya sarankan korang beli Tension Gone. Tak mahal sangat pun guys. Untuk kualiti dia dengan harga dia memang tak sepadan. Memang tak mahal sangat guys. Tension Gone. Saya sarankan korang beli botol besar lah guys. Botol besar dia dalam RM45. Yang kecil RM10. Kalau korang macam ada aquarium saya macam satu kaki macam tu, korang belilah yang kecil. Kalau yang besar, kolam besar, agak besar, sedang-sedang besar macam tu, korang beli yang besar guys. Ni, korang kena beli yang size besar. Size besar dia tak main-main guys. Memang sangat-sangat besar. Dalam beberapa liter lah macam tu kot. Itu sebab sedikit tentang klorin lah. Jadi memang saya kena tunggu sampai lagi 25 minit. Jadi tunggu sekejap guys. 20 minit lagi guys. Okay guys, saya rasa dah lebih 10 minit tadi saya duduk layan video dekat TV YouTube saya. Jadi saya nak letak balik ikan kat dalam kolam. Okay, jom. Okay guys, first kita ambil benda mudah dulu, macam kura-kura ni. Sekejap guys. Okay, jom kita pergi ke kolam. Jom kita lepaskan. Air dah agak better sikit daripada tadi tu. Tu. Ni memang kebiasaan kura-kura, dia makan pergi kat tempat-tempat berbatu guys. Kita ambil ikan lain juga. Nak ambil mana dulu lah. Kita ambil ikan bandaraya. Ni kalau kau tengok dia macam lambat kan. Sebenarnya dia ni laju juga tau. Agak susah tangkap je. Jadi jom kita lepaskan ke alam. 1, 2, 3. Ni memang happy lah dia. Dapat tempat yang sangat-sangat bersih guys. Tengok. Sebenarnya saya tak sabar nak lepaskan ikan emas sebab ikan ni dia akan lebih bersinar. Jadi jom kita ambil ikan kawan dia pula. Sebenarnya kau nak tahu, bandaraya ni dia ada ikan tempatan yang sama dengan dia tu, nama dia ikan rokot. Ikan rokot ni dia bentuk macam bandaraya tapi lagi cantik pada ni lah.
Kita lepaskan. Tu ikan bandar raya satu kita duduk itu. Kita lepaskan kat situ juga. Tu. Okay guys, kita lepaskan ikan laga-laga. Jom. Ikan laga ni dia lagi senang tangkap pada ikan bandar raya tu. Jadi kita Allah. Jatuh guys, ya Allah. Okay. Ini saya dah lepaskan dia ke dalam kolam dulu. Memang sangat cantik. Jadi kita ambil ikan. Ikan laga satu lagi. Ni. Ikan laga yang satu lagi. Ni saya takut dia jatuh. Allah, tengok jatuh pula. Jatuh tadi, jadi saya lepaskan dalam kolam tu. Ya Allah. Tu. Saya macam tengah pening-pening. Rasa jatuh tadi. Kita ambil ikan emas. Kita ambil ikan emas pula. Memang sangat comel guys, sebab macam gendut-gendut pendek dia tu. Kita lepaskan. Okay, 1, 2, 3. Okay guys, mantap. Tu. Elok gila. Jadi kita ambil kawan dia. Tengok sesian dia. Tu tengok ni. Kita lepaskan juga. Okay. Kira 1, 2, 3. Okay. Itu dia guys, dia cari kawan dia. Itu. Tak jumpa lagi. Ni ikan lagu tadi. Tu dia dah jumpa dah kawan dia guys. Oh guys. Tu. Jadi kura-kura tu dia masih tengah sorok kat situ. Saya nak letak dia kat tempat yang tinggi sikit. Pada nanti dia selesa, tapi dia duduk situ dulu. Ikan laga ni satu dia macam lemah sebab jatuh tadi saya pegang dia tak gerik sangat. Jadi tempat pun memang bersih sudah. Ikan pun senang nak nampak. Jadi ikan emas ni banyak orang fikir dia kena pakai filter mahal semua ni. Tak payah guys. Dia kena jaga kualiti air je guys. Sebab kalau air kotor, oksigen payah nak masuk ke dalam air. Jadi tengok. Okey, saya dah bela 2 hari dah. Tak tahu lepas ke depannya nak jadi apa. Tapi yang hidup-hidup lagi lah. Kita tengok daripada sini. Sebenarnya kat sini tak nampak kot. Jadi sekejap guys. Kat macam ni tu memang tak nampak dah sebab macam kabur-kabur sikit. Jadi ikan memang duduk sini-sini je lah. Ni ikan lagu. Ikan lagu tadi saya rasa sakit kot. Sebab dia macam tak aktif sangat. Itu dia aktif bila orang datang kat dia je. Mungkin dia lemah sikit. Jadi ikan emas pun nampak macam okey. Ikan dah. Jadi saya nak tengok yang kura-kura tu je. Jadi kura-kura memang dia suka duduk tempat-tempat macam pokok-pokok tu. Ni ikan lagu memang tak bergaduh guys. Korang kalau nak apa